Jadi setiap harta yang ditinggalkan perlulah dibahagikan kepada waris mengikut kaedah faraid. Menurut Imam An-Nawawi, harta peninggalan si mati dimulakan dengan mengurus jenazah dengan cara yang baik. Yang kedua, menjelaskan hutang. Ini perkara-perkara mengikut tertib lah. Mengurus jenazah, menjelaskan hutang-hutang si mati. Kalau ada tuntutan harta sepencarian, biasa harta sepencarian ni pasangan lah, suami ataupun isteri menuntut harta sepencarian pasangan masing-masing. Kemudian dijalankan dulu wasiat dan seterusnya, barulah kaedah pembahagian faraid dijalankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, alhamdulillah, kita sekali lagi terpilih untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya mengikuti kuliah berkaitan dengan pengurusan harta Islam, faraid, hibah dan wasiat. Jadi suka saya kongsikan dalam kuliah saya, sekiranya adalah kesempatan kita mempelajari ilmu berkaitan faraid, ambillah kesempatan tersebut dengan sebaiknya, berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain, kerana ia sebahagian daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ilmu yang pertama yang akan diangkat ataupun dicabut daripada umatku. Jadi kita tak naklah menjadi orang yang pertama melupakan ilmu faraid ini. InsyaAllah kita istiqamah dalam mempelajarinya. Jadi ini merupakan kuliah sambunganlah daripada kuliah yang terdahulu. Jadi kat sini kita masuk berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Jadi saya merujuk kepada kitab pengurusan harta pusaka dan harta orang Islam menurut syarak. Kalau ada soalan tu boleh tanyalah sambil-sambil tu. Jadi saya bacakan. Bismillah. Setiap harta yang disimpan atau telah menjadi kepunyaan si mati semasa hidupnya akan berpindah milik kepada semua waris si mati yang berhak menerima harta pusaka. Maksudnya secara umumnya bila berlaku kematian je, apa je harta si mati ni tinggal boleh ditadbir urus oleh waris-waris faraid. Jadi tak boleh terus ambil dulu. Maksudnya kenalah mengambil beberapa perkara dulu, barulah boleh waris-waris tadi membahagikan harta sesama mereka. Jadi nanti kita akan sentuh apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan terdahulu. Harta yang dimaksudkan adalah semua harta, termasuklah daripada harta yang bernilai tinggi sehingga kain buruk sekalipun. Jadi dinyatakan nak dimaksudkan di sini, harta tu tak semestinya wang tunai sahaja. Kalaulah sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, contoh kain buruk itulah, boleh digunakan, orang gunakan, itu pun boleh dianggap sebagai harta. Tetapi jaranglah orang rebut kain buruk kan. Jadi dia anggap sebagai harta pusaka jugalah. Jadi nilai yang paling rendah atau terkecil tetap dianggap sebagai harta pusaka si mati walaupun bernilai 5 sen. Harta tu tetap akan dikira sebagai harta si mati. Jadi setiap harta yang ditinggalkan perlulah dibahagikan kepada waris mengikut kaedah faraid. Menurut Imam An-Nawawi, harta peninggalan si mati dimulakan dengan mengurus jenazah
dengan cara yang baik. Yang kedua, menjelaskan hutang. Ini perkara-perkara mengikut tertib lah. Mengurus jenazah, menjelaskan hutang-hutang si mati. Kalau ada tuntutan harta sepencarian, biasa harta sepencarian ni pasangan lah, suami ataupun isteri menuntut harta sepencarian pasangan masing-masing. Kemudian dijalankan dulu wasiat dan seterusnya, barulah kaedah pembahagian faraid dijalankan. Mengurus jenazah, belanja pengumumian dan hanya untuk urusan wajib sahaja. Apa urusan-urusan wajib? Contoh, peralatan kapan, itu urusan-urusan wajib. Keranda ataupun penutup liang lahat, upah mandi, upah gali liang lahat, kereta jenazah untuk membawa jenazah ke kuburan. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara wajib dan biasanya ada kos yang perlu untuk menyelesaikan ataupun menguruskan jenazah si mati. Jadi bila ada kos ni, boleh ambil daripada duit si mati itu sendiri bagi menguruskan jenazah si mati tersebut. Perkara-perkara wajib lah. Kalau bukan urusan wajib, tidak boleh diambil daripada harta si mati tanpa kebenaran waris. Contohnya seperti tahlil kenduri arwah. Ni tak boleh ambil daripada duit si mati. Kalau ada waris tak bersetuju, tak boleh ambil. Upah, kalau apa, sumbangan, sedekah mengaji Quran. Kalau kadang-kadang ada nak bagi sedekah untuk nama si mati ni, bagus ni, kita nak buat sedekah, panggillah orang mengaji Quran sikit, kita bagi, tapi bukan duit waris, duit si mati. Jadi dianggap sebagai perkara yang tidak wajib. Perlulah mendapat persetujuan semua waris-waris yang berhak menerima pusaka tersebut. Kemudian pemberian kepada pembaca talqin, sama juga, bukan urusan wajib. Membuat binaan di atas kubur, pun bukan urusan yang wajib. Jadi ada, kalau bab binaan atas kubur ni, kadang-kala ada yang berwasiat tertentu ataupun meminta untuk buat sesuatu di atas kubur. Jadi binaan kubur ni kadang-kadang orang berwasiat lah nak bagi cantik kubur ke, kan. Tapi jarang sekarang ni rasanya jarang lah. Tapi kadang-kadang ada. Jadi boleh tak kita nak tunaikan? Sebenarnya kita kena tahu dululah boleh buat ke tak boleh buat. Kalau kubur tu kita nak buat binaan kekal, binaan kekal kalau di kawasan tanah sendiri, ada ke orang kubur bumi kat tanah sendiri, kan? Tak ada, kan? Jadi kalaulah ada, misalnya, itu pun binaan kekal tersebut pada kubur adalah makruh. Binaan kekal ni maksudnya kita tak boleh alihkan, kita tak boleh angkat, alihkan. Dia memang dah terlekat pada tanah, di simen dan sebagainya, binaan kekal lah. Kalau di tempat-tempat petanah sendirian, makruh. Kalau di tanah perkuburan biasa, perkuburan awam atau tanah yang diwakafkan, hukum membuat binaan kekal ni haram hukumnya. Jadi tak boleh buatlah binaan yang kekal. Kalau kepuk, kalau kepuk boleh buat ke tak boleh buat? Kepuk ni dia bukan kategori kekal lah. Dia biasanya kita guna untuk menghalang tanah terakis, ataupun nak bagi tanah tu tinggi sikit supaya orang dapat bezakan lah, ini kubur, ini laluan, kan. Ataupun digali binatang dan sebagainya. Sebab tu kita buat pasang kepuk tu biasanya guna kayu lah. Jadi diharuskan, tu tak ada masalah. Dan hukum menggunakan batu marmar untuk binaan atau seumpamanya adalah haram hukumnya. Jadi kalaulah kita dengar-dengar ada waris-waris yang nak buat mencantikkan kubur, menggunakan, tak kisahlah duit si mati ke ataupun duit waris-waris ke, jadi kalau terkait dengan berhiasan berlebih-lebihan, batu marmar tu pun dianggap sebagai berlebih-lebihan lah, hukumnya haram. Jadi kita jangan buat lah, kan. Kalau adalah orang yang berpesan-pesan sedemikian. Kemudian isu yang kedua yang disentuh mengurus jenazah ni, sebab kadang-kadang ada orang
Kita dah sentuh sikit jenazah ni. Jadi ada orang meminta menangguh proses mengurus jenazah, maksudnya melewatkan pengurusan jenazah. Boleh ke tak boleh? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya disegerakan urusan berkaitan pengebumian jenazah dengan bersabda yang membawa maksud, bersegeralah kalian dalam menguruskan jenazah. Sekiranya dia merupakan jenazah yang soleh, nescaya dia merupakan suatu kebaikan yang kamu hantarkan ia kepadanya. Namun sekiranya ia jenazah yang tidak soleh, maka itu adalah satu keburukan yang kamu pikul di atas bahu-bahu kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya kita tak boleh sengaja nak melambat-lambatkan mengurus jenazah. Walau bagaimanapun diharuskan dan dibolehkan untuk menangguhkan seketika mengurus jenazah dengan sebab yang kuat dan maslahah yang besar, antaranya jika terdapat syak di atas kematian seseorang. Seperti seseorang yang mati disebabkan oleh lemas, penyakit berkaitan perut, kematian mengejutlah, kita umpamakan sebegitu, maka ia bolehlah ditangguhkan untuk memastikan kematiannya. Para fuqaha bersepakat bahawa jika diyakini kematian seseorang, uruskanlah dengan segera. Tidak boleh dilambat-lambatkan. Dan jika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan mengejut, hendaklah dibiarkan sehingga diyakini kematiannya. Jadi itu yang pertama, kita nak menyelesaikan, nak pastikan jenazah tu tidak ada syak wasangka. Jadi kita nak selesaikan dengan cara yang baiklah. Kalau tak ada apa-apa, uruskanlah dengan kadar segera. Yang kedua, menangguhkan boleh supaya dapat disolatkan oleh jemaah yang lebih ramai. Dibolehkan menangguh pengebumian seseorang. Contoh, seseorang yang meninggal dunia di pagi Jumaat, ditangguhkan sehingga solat Jumaat untuk mendapatkan jenazah yang ramai. Lebih-lebih lagi disertai oleh orang-orang yang soleh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 100 orang dalam kalangan orang Islam dengan meminta supaya diberikan syafaat kepada si mati, kecuali pasti akan diberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bolehlah nak tangguhkan seketika kalau dah meninggal pagi Jumaat. Jangan meninggal dunia pagi Rabu. Lagi 2 hari je naik Jumaat ni, tunggu kejap lah. Tu tak boleh. Tu dah kira lama dah tu kan. Jadi kalaulah waktu yang singkat, dibolehkan. Okey, jadi tak bolehlah ambil masa dengan lama. Kalau ada, biasanya jangan ke bumi dulu, tunggu dulu, ada waris-waris nak balik. Ni kadang-kadang berlaku ni kan. Boleh tunggu ke tak boleh tunggu? Dia sebenarnya tak ada kata tempoh yang lama dimaksudkan ni, tak ada pun disebutkan masa berapa lama boleh tunggu. Jadi secara umumnya biarlah proses mengurus jenazah tu berlanjutan. Daripada proses pertama, proses kedua, tak terhenti lama. Contoh, mandikan jenazah. Jalan sementara tu nak menunggu orang datang, tak ada masalah, sebab kita sedang mandikan jenazah. Kemudian kafankan jenazah, solatkan jenazah. Lepas tu dah habis solat tu, van jenazah dah sedia, perkuburan dah sedia, tapi tunggu je lama. Jadi kalau tunggu yang agak-agak dalam sejam 2 jam tu dah hukumnya lama juga, tu makruh. Tapi kalaulah sebabkan kita tunggu tu mendatangkan sesuatu perubahan pada jenazah, ada cecair jenazah keluar, membuka aib jenazah tersebut, maka hukumnya haram. Jadi
Itu sebab suruh segera, sebab tak boleh melambat-lambatkan tanpa maslahah yang besar. Kalau ada orang wasiat, contoh ayah kata kalau ayah meninggal nanti nanti kebumikanlah dekat kubur ibu kamu kat satu kawasan lah. Contoh ayah orang Kedah, tengah-tengah bercuti pula dekat Sabah, meninggal dunia. Macam mana pula nak menguruskan? Jadi itu dikira sebagai wasiat lah. Wasiat ni boleh dijalankan sekiranya tak melanggar syarak dan tidak membebankan waris-waris. Contoh, kalau rasa nak pergi tengok tak boleh, nak dapatkan permit lah dan sebagainya, susah, kos belanja pula mahal dan sebagainya, boleh je lah ke bumi dekat tempat meninggal dunia. Ada satu kes, kalau di luar negara kadang-kala nak bawa jenazah pulang tu nak kena keringkan tubuh jenazah dan sebagainya. Jadi kalau tak ada maslahah yang besar, tak payah buatlah. Sebab mengubah sesuatu pada jenazah pun haram hukumnya. Jadi biasa orang tak apalah ke bumi kat sana lah kan. Jadi yang penting doa kita kepada si mati tersebut ataupun jenazah tersebut. Jadi boleh ditunggu asalkan tidak terlalu lama dan tidak memudaratkan jenazah. Seterusnya, sumber keuangan untuk belanja pengebumian. Selain daripada harta si mati, belanja pengebumian boleh juga diambil daripada wang sumbangan orang ramai yang menziarahi kematian. Ni biasanya yang letak tabung dekat luar rumah. Jadi kalau adalah nak menguruskan jenazah, ambil daripada duit tersebut, tak ada masalah. Itu dianggap tu bukan sebagai harta pusaka. Tu waris-waris bolehlah belanjakan dengan perkara-perkara yang difikirkan sesuai untuk menguruskan jenazah. Kemudian wang khairat kematian. Wang khairat kematian juga bukanlah duit pusaka. Dia wang caruman si mati ketika hidup, ataupun contoh kalaulah kita ada buka akaun, saya tak nak sebut pula, ada recording kan komersial pula, kan adalah di bank-bank tertentu, kadang-kala bila berlaku kematian dapat khairat kematian. Jadi kena pergi cek lah. Saya dulu ada menguruskan jenazah arwah ayah saya kan, tapi kita mana lah tahu masa tu tak belajar lagi bab-bab ni kan, baru ngurus belajar macam tu aja. Jadi laporkan bila nak tutup bank tu ambil masa lama lah sikit. Jadi lebih 6 bulan rasanya. Lama jugalah. Dapatkan nak slip, nak pergi bank tu, kadang-kadang nak ambil cuti dan sebagainya kan. Jadi jumpa bank tu kata, tuan ni lambat sikit je. Sebab dia tak boleh lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan, kalau tak tuan awal sikit dapat khairat kematian 1000. Kan dah rugi dah kat situ kan, kita pun tak tahu. Jadi ada bank-bank tertentu, jadi boleh cek lah kan, adakah dapat khairat kematian ke tak. Jadi boleh senaraikan. Sebab itulah kalau ada daya dan usaha dengan awal, bila berlaku kematian bukan kata gila harta, jangan macam tu kan. Mengurus harta ni memang kena buat kadar segera. Jadi sebab apa kita nak tahu berapa banyak sebenarnya si mati ni ada hartanya dan di mana harta si mati. Yang kedua, sebab apa? Nak menguruskan hutang-hutang dan perkara wajib terkait si mati. Sebab kadang-kadang waris pun ada cukup je. Nak menguruskan ni, nak kena bayar hutang si mati pula tak ada duit, ataupun nak mengurus jenazah tak masuk pula khairat kematian contoh, ataupun kena dulukan meninggal dunia di tempat lain pula, bukan di kariah tersebut, dah kena keluar belanja kos sendiri. Kadang-kadang waris bolehlah dulukan mana yang mampu. Kalau yang lebih-lebih kadang-kadang tak berapa, mungkin ada yang tidak berkemampuan. Jadi sebab tu ada je harta-harta si mati dengan kadar segeralah, kadang-kadang nak menguruskan perkara-perkara lain. Jadi waris-waris perlu usaha dengan kadar segeralah, cari bank-bank apa, kadang-kadang urusan yang awal ni dapat juga sumbangan khairat kematian.
Jika ada dalam kalangan anak-anak, saudara mara, sahabat handai yang sudi dengan ikhlas mengeluarkan wang sendiri, pun boleh. Kalau ada sumbangan tak ada masalah. Bagi urusan yang tidak wajib seperti kenduri tahlil, boleh diambil daripada harta si mati dengan syarat semua waris si mati. Maksudnya waris faraid. Waris ni banyak waris. Waris ni orang ringkasnya ahli keluarga lah, ada pertalian darah. Ada waris yang tak dapat pusaka, ada waris yang dapat harta pusaka. Jadi waris yang dimaksudkan di sini adalah waris faraid. Jadi waris faraid ni nanti kita tengoklah carta waris kan. Secara umumnya, contohlah kalau terkait cucu dapat pusaka, dalam keadaan cucu mendapat pusaka, ni saya bagi contoh. Cucu di kalangan anak lelaki saja, maksudnya keturunan daripada anak lelaki. Kalau cucu daripada anak perempuan, waris juga, tapi tak layak mendapat pusaka. Dia bezalah. Jadi kalau kita sebut waris ni, menjurus kepada waris yang layak mendapat harta pusaka saja. Jadi perlu memberi persetujuan. Kalau ada waris tak bersetuju, tak boleh gunakan untuk sumber yang tidak wajib, macam kenduri tahlil tadilah. Ataupun kalau semua waris yang bersetuju, perlulah cukup umur 18 tahun. Kalaulah di bawah 18 tahun, si mati contoh ada seorang anak umur 5 tahun, Abang Long sulunglah dah lebih 18, nak guna untuk buat kenduri tahlil, ambil duit si mati sikit. Tanya pula waris tadi adik umur 5 tahun, boleh tak ni abang nak buat kenduri tahlil? Tahlil pun tak tahu, budak tu tahu ke tak agak kan. Jadi pun boleh ambil je lah bang. Persetujuan yang diberi oleh waris tadi tidak boleh diterima pakai. Setuju ke tak setuju ke, nak juga ambil bahagian faraid waris tersebut, bagi siap-siap cash. Maksudnya asingkan bahagian tersebutlah. Jadi barulah boleh dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain yang tidak wajib tadi. Ataupun kalau waris-waris yang bersetuju umur 18 tahun ke atas tetapi tidak sempurna akalnya. Kadang-kadang ada sakit mental dan sebagainya, ataupun penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh membuat keputusan waras, maka tak boleh diguna pakai juga persetujuannya. Jadi ataupun kadang-kala waris ibu umur dah dekat 90 tahun, kadang-kadang kenal pun tak kenal, datang je ziarah nenek ke kan, mak si mati ke, kau ni siapa tanya, padahal hari-hari dah datang kan. Kadang-kadang tak ingat. Jadi kalau setuju pun, orang yang sedemikian, golongan sedemikian tak boleh diterima sebagai persetujuan. Asingkan juga bahagian mereka, siap-siap, maksudnya bagilah bahagian mereka tu tak boleh diambil sebagai persetujuan. Bagi seseorang isteri yang meninggal dunia, belanja pengebumian wajib ke atas suaminya, walaupun isteri itu seorang yang kaya-raya. Contoh suami isteri pegawai jusa A misalnya, kan, mungkin gaji besar sikit, suami mungkin kerja biasa je, jadi meninggal dunia. Jadi wajib bagi suami menguruskan belanja pengebumian isterinya. Ada orang tanya, Ustaz, kalaulah ada orang nak menyumbang macam mana? Orang nak bagi derma, kita ambil lah duit derma tu sumbang. Suami tak menguruskan, berdosa ke tak berdosa? Tanya. Jadi di sini maksud wajib ni dalam keadaan di mana tak ada siapa pun nak menguruskan. Maksudnya adalah kekangan-kekangan dari segi keuangan dan sebagainya. Isteri memang berharta, tapi nak ambil duit isteri tu kadang-kadang semua dalam bank kan, tak boleh nak akses dan sebagainya. Tak ada orang pun nak sumbang duit isteri untuk pengebumian. Contoh ni dalam keadaan tertentu lah. Bila tak ada orang yang nak mengambil bahagian, datanglah kewajipan tersebut pada suami. Suami mesti uruskan jenazah isterinya sehingga selesailah
pengumuman tersebut. Tapi kalau ada orang nak bagi sumbangan, ahli keluarga, sahabat andai dan sebagainya, tak ada masalah, bolehlah dijalankan perkara tersebut tanpa suami membantu secara khusus pun tak apa. Suami tolong dia secara belakang pun tak ada masalah. Selesai bab mengurus jenazah si mati. Itu perkara kaitan yang pertama. Ada soalan setakat ni? Alhamdulillah, semua faham-faham belaka lah. Kita masuk yang kedua, menyelesaikan hutang. Bila dah mengurus jenazah ni, jadi dah ambil selesai kosnya, boleh guna duit si mati dan sebagainya. Perkara yang kedua perlu dijelaskan sebelum nak bagi harta pusaka ni. Perkara yang kedua, bayar hutang dulu. Jadi hutang-hutang ni dikategorikan sebagai, secara umumnya, dua jenis hutang. Pertama, hutang kepada Allah, dan yang kedua, hutang kepada manusia. Sebahagian ulama berpandangan menjelaskan hutang kepada Allah hendaklah didahulukan daripada menjelaskan hutang kepada manusia. Maksudnya kalaulah harta tu ngam-ngam je ada, kan? Jadi nak utamakan siapa? Hutang kepada Allah diutamakan terlebih dahulu berbanding hutang kepada manusia. Ini pandangan sebahagian ulama, jumhur ulama. Hutang kepada Allah terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya yang pertama, zakat. Ni kita pun belajar sikit-sikit lah, kan? Berkaitan, sebab ini terkait pengurus harta. Kadang-kadang kalau belum meninggal dunia pun, sekurang-kurangnya kita belajar beberapa perkara pengurusan harta sebagai persediaan lah untuk diri kita sendiri dan juga waris-waris ataupun ahli keluarga kita yang lain. Sebarang jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat harta perniagaan dan sebagainya, jika si mati mempunyai zakat yang perlu dikeluarkan, seperti mana yang dinyatakan setelah cukup nisab dan haul, maka ia haruslah diselesaikan terlebih dahulu. Cara mengeluarkan zakat diambil daripada harta si mati, ataupun boleh juga dikeluarkan oleh waris-waris dengan duit mereka sendiri. Zakat perlu dikeluarkan berdasarkan kepada kewajipan zakat yang perlu dibayar setelah sampai nisab dan haul, mengikut kategori berikut. Pertama, zakat wang simpanan. Dikeluarkan sebanyak 2.5% setahun berdasarkan jumlah baki terakhir dalam tempoh setahun simpanan, dan mencapai nilai yang boleh dikenakan zakat, iaitu kadar semasa mengikut perubahan harga emas 85 gram. Ni sebagai contoh ni, saya ambil contoh, kalau 85 gram harga emas 1 gram sekarang berapa agak? Dia 400 ada, kan? Contohlah 400. Jadi darab 85 gram ni lebih kurang 34,000. Contohlah, ini contoh. Jadi kita nak tahu nisab dia, contoh kita ambil 34,000. Jadi si mati ni ada simpanan, ada 7 bank. Lebih kurang 7 bank, banyak bank. Satu bank contoh 5,000. Jadi bila cek bank pertama 5,000, cukup tak nisab? Tak cukup lagi. Tak payah bayar zakat. Bank kedua pun cek 5,000 juga, tak pun bayar zakat. Bank ketiga pun 5,000, sampailah bank ke-7 pun 5,000, 5,000. Ni semua tak payah bayar zakat lah, sebab tak cukup nisab. Dia nisab dia bukan kira ikut bank, dia kira ikut harta terkumpul, simpanan tu. Kalau 7 bank tu kali 5, 35,000. Tu dah cukup nisab lah, kan? Kalau tak cukup nisab, contoh ada 30,000, tak semestinya tak kena zakat. Tu dalam bank. Kok kalau kat rumah ada duit dalam almari, bawah bantal, atas shilling, dalam poket,
baju, atas mesin basuh. Kadang-kadang kita meletak duit je kan. Itu semua kena campur. Kalau cukup nisab, cukup haul dia, kena bayar zakat simpanan. Tak boleh buat-buat tak tahu je kan. Itulah dinamakan hutang si mati. Jadi kena bayar zakat simpanan tersebut. Jadi campur duit. Contoh cukup nisab hari pertama kira, hari kedua cukup, hari ketiga kira lah. Ataupun kalau duit tu bertambah tak ada masalah. Jadi nisab dia kalau kita buat kadaran 34,000 tadi, kadaran dia tersebut lah. Jadi kira lah nisab tersebut. Hari pertama, kedua, dia mesti cukup haul. 1 tahun duit tu tak jatuh daripada nisab tersebut. Setahun lah. Jadi kalau setahun tu, setahun macam mana? Setahun Hijriah. Dia bukan kira kalender Masihi ni kan. Kalender Hijriah. Cukup setahun. Jadi bila cukup setahun, maka berapa baki yang terakhir? Contoh, mula-mula kekal je 34,000 tu. Tahun Hijriah lebih kurang 354 hari lah. Lebih kurang lah ke 355 hari macam tu. Kita ambil contoh 354 hari lah kan. Jadi nak cukup dah 353 ni, nak masuk 354 kan. Tiba-tiba ada duit orang bagi lagi untuk kita simpan. Ada orang bayar hutang ke apa ke kan. Kita dapat 100,000. Dah sepanjang tahun tu 34,000, tiba-tiba dapat 100,000 masuk dalam simpanan. Jadi berapa zakat nak kena bayar? Ikut baki yang terakhir tu. Kalau 100 campur 34,000 tadi, 134,000. Itulah baki yang kita nak ambil untuk bayar zakat darab dengan 2.5%. Berapa? Saya pun tak bawa kalkulator. Boleh kalkulate lah agak-agak berapa. Itulah jumlah nak bayar zakat bagi tahun tersebut. Tengok baki terakhir simpanan. Kalau nak masuk dah haul, nak cukup juga 354 hari tu, nak cukup setahun, tiba-tiba malam tu terdesak pula nak kena duit. Duit tu ngam-ngam je tu 34,000 dah setahun kekal je duit simpanan kita lah kan. Jadi duit biasa yang kita pakai harian ni belanja dah habis. Tiba-tiba ada emergency, tayar bocor pula kan. Jadi nak kena keluar duit, ambil duit simpanan. Repair tayar bocor 500 contoh, tukar tayar, jadi kurang daripada nisab sebab dah ambil duit simpanan. Nak cukup setahun dah ni, maka putus haul dia. Jadi nak kena bayar zakat tak besoknya? Dah cukup setahun, tak bayar sebab dah putus nisab tadi. Jadi dapat lagi duit kemudiannya 500, top up balik. Sampai balik nisab. Kira balik hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitulah sampai dia kekal. Jangan tiap-tiap bila nak cukup ni haul je, time tu pula terdesak nak pakai duit. Jangan macam tu kan. Kalau terdesak betul tak apa. Kalau lah tiba-tiba time tu pula nak keluar duit, kan, sebab mengelak zakat contoh, dosa lah sebab mengelak sesuatu perkara yang diwajibkan ke atas kita. Tu terkait dengan zakat simpanan. Kalau zakat tabung haji, macam mana? Zakat tabung haji ni zakat yang dah dizakatkan. Jadi kalau ada duit dalam tabung haji tu, kita tak payahlah campur dengan simpanan kita yang lain. Sebab tabung haji ni dia dah zakatkan siap-siap pendeposit punya simpanan tersebut. Adalah kaedah tabung haji zakat kan. Jadi kalau tak masuk pun tak ada masalah sebab tabung haji dah dizakatkan sendiri. Tu terkait dengan zakat institusi-institusi yang telah zakatkan duit simpanan kita. Ataupun KWSP, macam mana?
kena bayar zakat ke tak kena bayar zakat ni KWSP? Nak kata cukup nisab. Nisab di Selangor ni, kalau kita ikut 85 gram ni, kalau di Selangor dia dah ditetapkan lah, dia tak sampai 34,000 nisab dia, tak salah saya dalam 29,000 lebih. Saya tak berapa ingat lah, kita ambil 30,000 lah. Boleh tengok kat laman web Zakat Selangor. Maksudnya kalau dipilih nisab tahunan, sebab harga emas turun naik. Jadi kalau nisab dia 29,000 lebih tu, maka cukup wang simpanan kita. Kira dah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah hari yang ke setahun tu, cukup tak jatuh daripada nisab, maka kena bayar mengikut baki yang takhir. KWSP biasanya dah cukup lah kan. Kalau siapa yang ada KWSP ni, kena bayar zakat ke tak? Kena bayar kan. Ada beberapa pandangan, tapi pandangan dua-dua memang kena bayar lah. Dia tak ada pandangan tak perlu bayar, kena bayar zakat. Cuma pandangan yang biasa diambil kira adalah setiap kali pengeluaran, pengeluaran kita buat, contoh keluar je 50,000, 50,000 kena zakat darab dengan 2.5%. Jadi teruslah bayar zakat KWSP. Sebab dia adalah kekangan-kekangan tertentu. Sebab dia tak sama macam simpanan biasa, dia ada perundangan-perundangan tertentu. Jadi setiap kali dibolehkan pengeluaran tersebut, diambil kira, jadi darablah berapa jumlah, darab 2.5%. Itu zakat untuk KWSP. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kalau nak buatkan KWSP ni boleh bayar rumah lah kan, dapat pula akaun 2 tu banyak pula kan. Kalau dah bayar, kita keluar duit tu dulu Ustaz, buat renovate dulu, bayar zakat tu kemudian, boleh tak? Ada orang tanya saya ni, sebab duit tu terdesak Ustaz nak pakai kan. Jadi saya kata dia sebenarnya macam ni, sebaiknya memang kena bayar segeralah. Sebab itu hutang kita kepada Allah kan. Tapi andai kata kita tak bayar, ataupun nak menangguhkan bayaran tersebut sebab nak guna duit dalam urusan tertentu, catatkanlah, maksudnya kita belum bayar zakat KWSP. Kalau tunggu-tunggu dah belanja dah duit siap-siap buat renovate rumah, rumah dah cantik dah kan, waris seronok je, ayah ni dah buat rumah cantik ni, bagus ni kan, tiba-tiba tak bayar zakat lagi, meninggal dunia, itulah hutang kepada Allah. Waris tahu tak? Waris tahu rumah cantik je, mana dia tahu ayah bayar KWSP ke tak bayar zakat KWSP. Jadi sebab tu saya kata, tulis apa harta kita, sebaiknya bolehlah start kita merancang harta. Mengancang pengurusan harta, maksudnya kita tulislah apa harta yang kita ada. Yang kedua, kolom kedua, apa hutang-hutang yang kita ada, tulis juga, supaya waris ambil maklum. Ni waris tahu, kalau tanya bab harta je waris tahu. Ada Ustaz, ni tanah kat sini, tanah ni ada hutang ni, semati ni nak bagi-bagi harta ni, dah bayar belum hutang si mati ni, zakat ke apa? Tak tahulah Ustaz. Ayah pun diam, tak pernah cerita pun kan. Tapi kalau ada hutang dia pun tak apalah Ustaz, kita orang pun dah bagi-bagi dah duit ni, habis dah ni, macam mana kan. Kita doakanlah sejahtera ayah kat bawah sana, tak boleh macam tu aja kan. Roh si mati akan tergantung disebabkan hutang-hutangnya. Riwayat At-Tirmizi. Jadi tak boleh kita nak ni, hutang tetap kena bayar macam mana sekalipun. Jadi kena bayarlah. Kalau tak bayar, waris tak tahu, jadi waris kata saya tak tahu kan. Jadi secara tak langsung bila kita belajar pengurusan harta ni, kita ambil tahu sikit-sikit lah, ataupun kita boleh senaraikan. Mungkin ada zakat-zakat yang kita belum sempat bayar, jadi kita senaraikan perkara tersebut supaya waris boleh bayar. Selesai zakat wang simpanan. Seterusnya, ini ada soalan? Tak ada Okey. Seterusnya, zakat pendapatan. Hutang ni, misalnya kalau waris dia tak tahu, boleh jadi tahu, boleh tadi tak tahu semua atau tahu sikit, berapa lama harta
kita tu, kita perlu tahan, ataupun sebaik mungkin kita tahan dulu daripada diagihkan pada waris, supaya hutang tu yang sebab takut selepas tahun baru orang bagi tahu. Lepas 2 tahun baru orang bagi tahu. Kalau dah bagi duit siap-siap, jadi masalah lah pula kan. So ada tak mungkin dalam syarat yang tetap seelok-elok harta si mati ni ditahan sekian lama, supaya takut-takut hutang yang dia ada datang tu lambat. Okey. Soalan berkaitan dengan hutang, tempoh hutang kan. Berapa lama kita nak tahan harta si mati ni untuk menjelaskan hutang-hutangnya. Okey. Jadi sebenarnya begini, tak ada dijelaskan secara khusus berapa lama kita nak tahan tempoh harta pusaka ni. Malah perlu disegerakan lagi pula menguruskan harta pusaka, disebabkan beberapa perkara berlaku. Pertama, hak-hak waris boleh dianggap dinafikan sebab melambatkan urus harta pusaka. Pertama. Yang kedua, ditakuti pula berlaku kematian berlapis. Tu yang kedua. Okey. Jadi dia begini, kita sebagai waris, atau pertama sebabnya kita sebagai orang yang hidup jugalah kan, insya-Allah kita pun akan berjumpa dengan kita pun akan datang kematian pada kita. Jadi sebabkan begitu, kita sendiri kena tulis hutang-hutang kita, apa yang kita mampu bagi pihak kita, tulis dulu. Jadi sekurang-kurangnya waris tahu apa yang mereka tahu, mereka boleh jelaskan. Okey. Jadi bila dah selesaikan hutang-hutang apa yang ada, uruskan je harta pusaka tu dengan kadar segera semampu mungkin. Sebab apa? Nanti dia terkait pula dengan perkara-perkara, kalau ada kematian berlapis, nanti kalau tanah misalnya kan, dah banyak pula waris-waris yang terlibat, nanti kadang-kala sukar menguruskan tanah sebab banyak yang berlaku di luar sana. Sebabkan ramai waris dan lambat tangguh harta pusaka, mengurus harta pusaka, harta akhirnya terbeku, tak boleh nak diuruskan begitu saja. Jadi kat sini kita mengambil pendekatan bahawa bayar hutang-hutang apa yang waris-waris tahu terlebih dahulu, selesaikan hutang tersebut. Lepas tu uruskan je lah harta pusaka seperti biasa. Okey. Tiba-tiba dah setahun tahu pula ayah ada hutang. Macam mana? Okey. Kita sebagai waris yang dapat harta pusaka tadi berusaha pula sedaya upaya untuk membayar hutang ayah tersebut dengan kadar kemampuan kita. Tak semestinya kena bayar sekaligus, tetapi kena adalah daya usaha untuk membayar. Dia ibarat macam ni, kalau lah dah bagi harta pusaka rumah setiap seorang, contohlah, ataupun rumah ada satu je, tiba-tiba tahu ada hutang lain lah, cari lagi duit cash semua dah habis pakai arwah ayah punya kan. Jadi bagaimana dah tak ada duit, yang ada apa? Contoh, rumah aja ada, rumah tu kena jual lah kalau tak ada waris, tak boleh bayar hutang tersebut. Sebabkan nak mengatakan bahawa prioritinya, keutamaannya membayar hutang si mati. Jadi kita dah selesaikan pada peringkat awal, kita tak tahu pun wujudnya hutang yang kedua. Apabila wujudnya setelah sekian lama, apa lagi harta si mati yang ditinggalkan? Kalau ada, perlu cairkan dan sebagainya untuk membayar hutang. Kalau tak ada, macam mana? Tak ada waris yang dapat harta pusaka tadi, kena pakat kumpul-kumpul secara faraid pula. Berapa seorang nak kena bayar hutang si mati ni, kumpul, jelaskanlah secara yang mampu, secara sikit-sikit dan sebagainya, sehingga selesailah hutang tadi kena bayar. Sebab dia dah jadi tanggungjawab kita nak bayar hutang si mati. Boleh. Jadi saya berhenti untuk beri laluan azan isyak. Jadi terkait dengan hutang tadi, hutang. Okey, jadi sebenarnya hutang ni dia tak dikira berapa tempoh lamanya, sebab hutang ni kadang-kadang wujud di masa-masa yang tertentu ataupun tak tentu masa pun ada. Sebab kalau yang kita tahu
waris wajiblah selesaikan. Tapi kalau kes waris tahu terkemudian, jadi pertama macam saya kata tadi, waris kena usaha juga. Sebabkan waris dah mendapat harta-harta si mati ni. Kalau ikutkan pembahagian harta tu setelah dia bayar hutang. Tapi dalam kes ni bukan waris sengaja tak nak bayar hutang. Waris dah cari dah, tiba-tiba dah setahun dah, duit pusaka pun dah selesai semua, ada pula orang datang tuntut hutang. Okey, secara umumnya hutang tersebut, hutang si mati tersebut tidak terhapus begitu saja. Hutang tetap hutang. Jadi siapa yang nak kena bayar? Jadi di sini tanggungjawab hutang tersebut adalah jatuh kepada waris faraid tadi yang dah menerima harta pusaka. Kan, sebab dah dapat harta pusaka ni. Jadi bagaimana? Macam saya kata, apa yang ada usahakan. Kalau tak ada langsung harta si mati, ada harta waris itu sendiri. Jadi tanggungjawab moral lah waris, tolonglah kumpul balik perlahan-lahan, cubalah bayar semampu mungkin. Ia tak adalah menjadi berdosa waris tersebut. Sebabkan waris tu pun tak tahu. Melainkan kalau dah tahu hutang tu ada, tapi tak apalah, kita ambil lah dulu kan. Kalau dah bayar hutang pula, susut pula bahagian komisen kita ni, kan, bahagian pusaka kita, biar dululah, banyak pula tu hutang ayah. Kalau sengaja macam tu, berdosa waris tadi. Tapi kalau dikatakan tak tahu, tak tahu, taklah menjadi berdosa pada waris. Sebabkan waris ambil alih harta tanpa mengetahui wujudnya hutang-hutang lain. Tapi bagaimana status hutang tu? Masih lagi tanggungjawab kepada si mati. Si mati dah meninggal dunia, tanggungan kepada si mati. Jadi sebab itulah waris kena disaran sedaya upaya, kumpullah duit, selesaikan balik urusan-urusan si mati. Macam saya kata, kalau ada rumah je tinggal, duit semua dah tak ada dah ni, kan. Nak cash tu, harta mungkin ada, satulah rumah tanah, itulah mak duduk, anak-anak duduk dan sebagainya. Kalau tak ada ikhtiar lain nak bayar hutang si mati, kena cairkan harta tersebut bagi tujuan melaksanakan bayar hutang si mati. Sebab apa, hutang ni macam saya kata, dia tak terlupus begitu saja. Tergantung roh tu. Roh tu siapa? Biasanya bukanlah orang yang jauh dengan kita. Waris kalaulah meninggal, biasanya kita dapat harta pusaka, biasanya 5 orang yang terrapat dengan kita. Ibu, ayah kita, pasangan, anak-anak kita. Ni orang-orang yang rapat dengan kita lah ni. Sebab kita boleh jadi waris mereka. Kalaulah berlaku kematian ayah kita, ada hutang dia, takkanlah sampai hati kita nak tengok ayah. Tergantung rohnya disebabkan hutang, kan. Tapi kalau dah selesaikan, dah dapat harta pusaka lah. Contoh, Ustaz, ayah bukan kata tinggal harta satu pun tak ada, hutang lagi banyak, macam mana? Kan. Jadi dalam kes tu, maka ayah tadi, waris tak menjadi kewajipan bayar hutang untuk pihak ayah. Sebab ayah tak ada duit dah, harta tak ada. Jadi tak menjadi hutang tu tak ada transfer pula kat waris, tak ada. Hutang tu tetaplah si mati tu kena tanggung. Tapi cuma atas moral, moral dan orang kata atas kemuliaan lah. Lebih baik seelok-eloknya warislah bekerjasama, macam mana pun usahalah termampu bayar hutang, sebab meringankan beban si mati tadi, yang di mana si mati tadi bukanlah orang yang jauh, orang-orang yang terkait pertalian darah dengan kita. Jadi cubalah kita sedaya upaya menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Okey, boleh? Saya rasa Kang sikit lagi lah. Kita masuk last, zakat pendapatan. Zakat pendapatan pun kena bayar 2.5%. Ada orang tanya, kena bayar ke Ustaz? Ada negeri ni cakap tak bayar ni. Kan, tu saya tak nak sentuh. Berbeza pandangan. Kalau saya bayarlah, kan. Sebab kalau kita tengok di laman web Selangor,
ada zakat pendapatan kena bayar. Jadi saya ikutlah, sebab zakat kalau siapa kerja kat wilayah ke kan, tengoklah ada zakat pendapatan kena bayar. Kalau ada nak guna pandangan-pandangan yang lain, terpulang masing-masing kan. Sebab kita ikut majlis-majlis negeri, kalau rasa kita nak bayar, kita bayarlah perkara. Kalau di Selangor ataupun wilayah ditetapkan pembayaran zakat pendapatan, jadi pendapatan ni merujuk kepada apa-apa upah yang kita dapat. Dari segi kerja lah maksudnya. Kalau kita dapat duit orang bayar hutang, tu bukan pendapatan. Sebab duit kita, kerja kita bukan mengejar hutang kan. Kerja hakiki kita apa? Itu dari sumber-sumber ke situ pendapatan lah. Bonus ke, overtime ke kan. Jika cukup nisabnya, contoh tadi 29,000 lebih, cukup nisab dan haul setahun ada tak pendapatan kita dapat 29,000? Kalau lebih, biasa memang kena bayar zakat secara umumnya. Nak tahu kena layak ke tak layak bayar zakat, masukkan pendapatan gaji kita secara kasar tu setahun berapa, masukkan tanggungan kita berapa, anak bawah 18 ke, ibu ayah dan sebagainya masuk. Nanti kalkulator tu automatik kira anda layak zakat berapa, bayarlah kan. Kalau tulis anda tak layak zakat, tak payah, tak perlulah kita bayar zakat. Sebab pendapatan orang dan tanggungan orang berbeza-beza. Secara umumnya zakat ni sesuatu ibadah lah, bukan untuk membebankan. Jangan anggap sebagai satu bebanan. Ni sebagai pendapatan lebihan. Jadi macam mana nak tahu lebih ke tak lebih? Masuk dalam laman web. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, gaji contoh 5,000 sebulan kali 12, anggaplah umum 12 bulan lah lebih kurang, kan, setahun lah. Jadi dapat 60,000, memang dah lebih lah nisab kan. Jadi bagaimana? Dia beza ni zakat simpanan dengan zakat pendapatan tadi lain. Simpan tu memang duit yang disimpan. Pendapatan ni duit yang kita dapat, dia berbeza. Biasa dapat ni kita keluar balik lah, kita dapat kita belanja, kita dapat kita belanja, lebih baru kita simpan kan. Ni pendapatan ni yang biasa kita guna belanja harian. Okey, jadi bila kita dah dapat pendapatan tu, masukkan. Sebab ada orang 5,000, tanggungan anak 10 contoh, isteri 4 contoh. Macam mana? Kira tak mampu nak bayar zakat, kan? Sebab tanggungan banyak, tak payah bayar zakat. Ada orang sama juga gaji 5,000, duduk dengan mak ayah sponsor kereta, mak ayah bayar rumah, mak ayah beli semua, duit dapat macam tu je. Itu memang biasa masuk laman web, memang kena bayar zakat kan. Sebab dia diikut sebagai kategori masing-masing. Sebab tanggungan orang berbeza-beza. Jadi kita ikut perkara yang terkait dengan diri kita lah, ikut. Kalau zakat pendapatan ni biasanya ada orang bayar secara tahunan, ada yang bayar secara bulanan pun ada. Biasanya kalau bayar secara bulanan tu, kalau contoh kita dah bayar secara bulanan, kita dah bayar pendapatan kasar kita berapa agak-agak, dan tiba-tiba ada baki pula bulan tersebut, kita tak belanja, kita simpan. Jadi kena bayar tak zakat simpan? Zakat simpan kena bayar. Tapi duit yang kita dah bayar tadi zakat pendapatan, duit yang tadi tu kita boleh kecualikan daripada dimasuk daripada simpanan yang nak dizakatkan. Sebab biasanya satu harta ni dia satu kali je zakat. Kalau dah bayar kat zakat pendapatan, dia dah tak bayar kat zakat simpanan. Jadi kita kena pandailah asing kan. Kalau nak kira sekali bayar dua pun tak ada masalah kan. Tapi secara umumnya dia zakat tu sekali je. Jadi kalau mana yang daripada pendapatan ni kita simpan, dah bayar dah hasilnya pendapatan tu, asingkanlah simpan tu. Untuk tahun tu aja tak payah bayar. Tapi untuk tahun haul yang berikutnya dah tercampur dengan simpanan yang lain tu, dikira sebagai duit simpanan. Jadi kita tengoklah kat mana duit tu yang kita simpan.
Duit simpanan, duit yang kita pendapatan, duit pendapatan. Jadi kena bayar zakat mengikut kemampuan masing-masing. Boleh masuk rujukan laman web Zakat Selangor atau wilayah lah, bagi sesiapa yang bekerja di Selangor atau wilayah. Saya rasa sampai situ dululah kan. Okey, jadi saya tamatkan kuliah pada hari ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh pula terkait dengan zakat emas. Siapa dia beli emas yang petak-petak tu ke kan, zakat emas, zakat perak, zakat fitrah, zakat tanaman, zakat ternakan, macam-macam zakat ada. Ini penting untuk mengurus harta. Mana tahu ia terkait dengan kita, kita boleh uruskan. Ataupun kita tahu knowledge ni berlaku kematian, kita tahu si mati ada ternakan misalnya, ada emas, dah bayar belum zakat emas. Jadi sekurang-kurangnya kita ambil cakna terhadap perkara-perkara tersebut supaya selesai. Tak adalah tanggungan si mati dengan manusia ataupun tanggungan hutang kepada Allah. Jadi saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.